Daripada kita nak buang duit untuk yang beribu-ribu tu, ada jalan dia lain yang lagi. Ramai orang hanya tahu kalau macam tadi Tuan Fahmi kata pasal brake caliper kan. So ramai orang tahu yang brake caliper ni hanya orang kata servis pada brake caliper, tapi boleh juga di kosmetik kan, betul. So sebenarnya apakah yang sebenarnya nak kata servis cat brake caliper ni? Servis cat caliper ni kita target kepada orang yang berkemampuan, B40, yang orang kata nak mencantikkan kereta tapi dengan limited, kewangan yang limited. Contoh kalau orang nak buat kaliper, nak tukar kaliper Brembo, itu kos dia dalam 3,000, 4,000. Itu pun kalau yang refurbish punya. Kalau yang baru mungkin dah costing dalam 8,000. Daripada kita nak buang duit untuk yang beribu-ribu tu, ada jalan dia lain yang lagi murah, jimat. Iaitu kita repaint balik and then ikutlah nak colour apa. Nak macam-macam warna ada. Untuk logo kita boleh customkan logo. Jadi itulah saya cari keunikan. Pada yang sekarang ni kita dah keluarkan satu servis iaitu yang orang tak buat, iaitu kita wrap caliper tu. Wrap caliper tu tapi bukan yang wrap biasa punya lah. Kita pakai yang ada brand, iaitu caliper tu dia akan reflect. Bila kita wrap tu stiker tu ialah reflective stiker. So bila kena cahaya dia akan pantul cahaya. Bila waktu malam tu dia akan nampak bercahaya. Bergaya lah. Bergaya di waktu malam. Tapi dari segi keselamatan macam mana? Dia tak ada kalau stiker normally dia macam plastik kan. Kalau yang tu dia tak ada masalah sebab dia lagi panas lagi dia okey, lagi dia tahan. Sebab dia menyerap haba stiker tu. So far saya dah buat 2 tahun dah 3 tahun. Tak ada masalah lagi lah. Sebab kita wrap, bukan kita wrap saja, kita ada layering dia lagi. I see. So untuk protect stiker tu sebenarnya. So ada macam-macam method lah. Semua ada cat biasa ada, wrap pun ada. Wrap pun ada. Bukannya kita cat sajalah. Itu bukan apa, kita nak cari kelainan lah. Betul lah. Itulah kira keunikan lah. Keunikan.